Bang, Ya. kopi satu. Satu je. Tu satu, kopi satu. Boleh? Kopi satu. Boleh, boleh. Bagi yang paling sedap sekali. Okey, kejap lagi saya hantar ya. Okey, baik. Terima kasih. Okey, Encik, your order. Baik, bang. Terima kasih. Sekejap, bang. Ni apa? Oh, ini misi pertama untuk cabaran AgroQuest ni. Yelah, diorang kan tengah mencari ikon untuk pertanian moden kan. Oh, boleh tahan. Bukan senang juga demi cabaran ni. Wow, mantap. Kita saksikan selepas ini apa yang akan berlaku kepada mereka. Kita ada tetamu lah. Tu Datuk Lokman tu, TKSU Kementerian Pertanian. Seluruh Malaysia Okey, okey. yang terpilih 12 orang yang terbaik ni, dan daripada 12 orang yang terbaik ni kita akan saring lagi sampai jadi 6 yang terbaik. Sebelum mereka semua ni akan masuk untuk pitching, nak tengok siapa yang terbaik kan. Mungkin Datuk ada amanat ataupun pesanan kepada ikon pertanian moden kita. Okey, terlebih dahulu saya mewakili Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan mengucapkan tahniahlah kepada anak-anak semua kerana dah capai kepada satu tahap yang lebih baik berbanding rakan-rakan kita yang lain. Sebagaimana yang dimaklumkan tadi, kita ramai yang berminat, ramai yang dah tunjuk dia punya keupayaan, dan dia cakap apa masalah dalam pertanian sekarang. Masalah saya yang paling besar adalah kita kekurangan anak-anak yang minat untuk mencuburi bidang pertanian sebagaimana saya nampak pada pagi ini. So saya rasa sedikit bangga kerana ramai anak muda rupanya di luar sana berminat untuk menjadi petani yang moden lah. Banyak. Semoga dapat bertemu di Maha untuk final. InsyaAllah. All the best. 1, 2, 3, go for it. AgroQuest, Wilayah Keterjaminan Makanan. Saya Egan X, Ketua Pengarah AgroQuest. Di Majlis Convocation Pertanian, generasi baharu petani melangkah ke hadapan. Kejayaan kecil hari ini adalah hasil tuaian esok anak-anak muda, lelaki dan perempuan yang telah membuat keputusan untuk menjadi wira keterjaminan makanan negara. Mereka adalah graduan program TVET Pertanian. Nama saya Ani Sofia binti Shahabuddin yang berasal daripada Sungai Petani Kedah. Dari graduan Diploma Penyelarasan Teknologi Tanaman. Yang memberikan inspirasi kepada saya dalam bidang pertanian adalah banyak yang saya belajar dan saya mengetahui tentang pertanian, iaitu contohnya IoT, fertigasi dan banyak lagi. Cabaran yang paling utama, kami akan fikir pasal kos, iaitu modal dan tanah. Tapi kalau saya percaya, sekarang dalam Kementerian Pertanian dah sediakan macam program agro penuh muda. Kita boleh minta untuk dapatkan grant tu dengan apa yang diminta lah. Dia dah ada bagi format dia. Saya belajar banyaklah dengan lecturer saya ataupun pensyarah saya dalam bidang tanaman ni. Dia banyak mengajar saya tentang dalam menjaga tanaman daripada rosak ataupun tak sihat ke, macam mana nak menyihatkan balik.
Jadi waktu tu saya merasakan gembira dan seronok lah dari segi apa yang diajar tu. Weh hampa, jomlah join pertanian ni. Jom anak muda sertai kami dalam bidang pertanian. Jom mari belaka join pertanian. 12 peserta telah dipanggil untuk uji bakat saringan akhir di Wisma Tani. Puan Hizatul Haliza Hashim dari BPKLP dan Encik Syukran Idris bersama syarikat produksi Motivasi Media ditugaskan untuk memilih 6 peserta terbaik untuk mara ke pusingan seterusnya. Mari kita saksikan presentasi mereka. Salam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Aiman boleh mula? Saya start menanam dengan melihat kawan saya mengusahakan tanaman cili. Soalan saya, jika anda terpilih sebagai juara, apa anda akan buat dengan RM10,000 tu? RM10,000 tu, saya nak majukan dekat sektor pertanian untuk mainland saya dengan upgrade ke saya punya sistem sebab semua sekarang ni everything about teknologi untuk pembinaan. Alhamdulillah saya dah catch up untuk buat sendirilah daripada segi IoT, segala apa benda yang berkaitan pertanian lah. Background saya ni pertanian boleh, jentera berat boleh. Saya tengok ada satu potensi yang mana potensi yang kita mungkin boleh kita bawa lebih ramai lagi anak-anak muda kita ni menceburi dalam bidang pertanian. Apa perancangan Faris untuk bidang menyumbang balik ke arah sektor pertanian ni? Kalau kata jika diberikan peluang untuk saya menang, saya akan usahakan daripada segi saya, kelebihan saya boleh mengajak orang, saya akan applykan untuk ajak lebih ramai lagi lah. Nama saya Muhammad Alani Muhammad Islam, berumur 20 tahun. Saya buat fokus kepada projek fertigasi, hidroponik dan inovasi saya aiskrim sayur. Aiskrim sayur tu saya aiskrim pakcoy lah. Bagaimana setakat ni sokongan kerajaan terhadap kita panggil agropreneur muda lah terhadap dalam bidang pertanian, dan apakah pengharapan daripada ANAF berkaitan dengan dasar sedia ada kerajaan ke ataupun geran yang diberikan, adakah cukup, mencukupi, tidak mencukupi, adakah apa yang perlu ditambah baik lagi oleh pihak kerajaan? Pertama sekali saya sebagai belia lah. First sekali sebenarnya masalah belia ialah harga lah. First sekali harga. Sebab harga ni dia naik turun kan, dia boleh naik betul, lepas tu dia jatuh betul. Jadi itulah yang masalah belia. Saya Zulhaikal bin Zulkifli, berusia 24 tahun dan berasal daripada Selangor. Untuk pengetahuan juri-juri, saya mempunyai latar belakang dalam bidang otomotif. Adakah anda mendapat sokongan support daripada family sendiri bila anda buat keputusan begini? Yes, betul. Support daripada family adalah sangat memerangsangkan kerana tanah yang saya sebutkan itu adalah milik keluarga, yang mana mereka memang selama ini bercita-cita untuk saya sebagai seorang anak lelaki tunggal untuk mengusahakan sendiri tanah tersebut. Kerana tanah itu adalah sebenarnya daripada generasi arwah atuk saya, bawa ke ayah saya dan kini daripada saya. Nama saya Siti Nurhanis binti Hilman. Saya berasal daripada Pasir Putih, Kelantan dan saya berumur 21 tahun. Untuk latar belakang pendidikan, sekarang saya merupakan pelajar Bachelor Pendidikan Sains Pertanian dengan kepujian, pelajar tahun 2 dan sekarang tengah SEM 4. Siapakah mentor yang Anis tengok macam sebenarnya mentor saya adalah ayah saya. Sebab ayah saya ni memang petani daripada saya kecil dan saya sendiri even belajar mengira menggunakan cili kulai yang dia tanam tu. Nur Izzati. Ya, betul. Selamat datang ke Top 12 saringan akhir. Jadi kita boleh mula. Saya Nur Izzati, berumur 27 tahun, berasal dari Tanah Merah, Kelantan. Saya sedang menjalankan projek tanaman bayam secara hidroponik. Saya memilih hidroponik kerana ia lebih bersih, menjimatkan penggunaan air dan membantu menghasilkan sayuran yang segar dan berkualiti. Dia punya tempoh tuai 30 hingga 40 hari. Ada tak apa-apa cabaran yang pernah dihadapi dalam sektor pertanian? Bagaimana mengatasi cabaran tersebut? Dari segi pemasaran, kalau harga sekarang di market untuk tanaman memang rendah. Kalau terutama sekali kalau kita menjual kepada pihak ketiga. Jadi sebab itu saya ingin mengeluarkan produk hiliran. Nama saya Yap Jing Zong. Saya seorang jurutera mekatronik yang suka menanam. Jadi selepas saya graduat, saya menjadi seorang pekebun bandar. Di mana saya guna sisa makanan untuk jadikan kompos, lepas tu tanam pokok bunga dan juga sayur-sayuran di bandar. Kalau nak dibandingkan kompos di Malaysia dengan di negara luar,
kalau Yap boleh pilih satu negara, negara mana yang nak dipilih dan kenapa pilih negara tu dan apa Malaysia boleh adopt daripada negara tersebut? Sebenarnya Taiwan bukan saja di bandar tetapi dekat kampung-kampung juga melaksanakan pengasingan sampah yang jelas di mana penduduk mereka faham apa yang perlu maksudnya apa yang boleh dimasukkan ke dalam tong sisa makanan, ke dalam tong plastik. Itu guideline memang clear. Salam petani, saya Ravindra dari Telentan, Perak. Petani berusia 29 tahun. Mula-mula saya gagal STPM, tak dapat pointer. So saya cari haluan kerjaya yang betul. So dalam haluan tu adalah kena roadblock semua. Ada yang berbentuk cabaran individu, ada yang berbentuk cabaran berkumpulan. Jadi saya nak tanya dengan Ravindra, yang mana anda lebih prefer? Individu ataupun cabaran berkumpulan? Dan kenapa? Dua-dua. Sebab I'm a team player, I'm also a leader. So I can be in both state because for me, failure, success, winning or not, it's not a matter. For me to consistently do your best. That's the thing. Hello. Selamat sejahtera. Selamat pagi. Duduk dah? Sila. Saya rasa saya nak bagi tahu ini peluang terakhir saya berada di pentas yang besar macam ni sebab tahun depan saya dah 31 tahun. Tak ada belia dah. Right. Sebab sekarang ni di kementerian kita menawarkan program TVET pertanian. CJSKM dan DKM. Tak ramai yang nak. Dan kalau yang masuk pun setengah, saya tak kata semua. Setengah tu kena paksa dengan mak bapak sebab nak suruh belajar. Okey. Sebab persepsi itulah. Macam mana you convince your mum mungkin kami boleh belajar daripada you? Macam mana I convince saya punya mak? Selama 3 tahun, 4 tahun saya dalam bidang pertanian tu, saya nak convince mak tu tak boleh. Saya punya mak tak percaya saya. Apa saya buat puan? Satu hari sale saya time tu I tengah keluar Chili, satu hari sale saya RM4,000. Saya simply bawa duit tu pergi bagi dekat saya punya mak. Saya kata ini sale saya satu hari. Until sekarang from the day saya tunjuk until sekarang dia tak pernah soalan saya lagi. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nazmi bin Muhammad Yusof. Saya adalah seorang usahawan tani yang beroperasi di Temerloh Pahang. Jadi saya adalah anak Pahang, kau yang anak Temerloh lah. Saya boleh nak bercakap Pahang boleh, kalau nak cakap KL pun boleh. Saya bermula dengan kejuruteraan mekanikal dan selepas itu kita tertarik dengan pertanian. Jadi dari masa yang sama kita balik kepada kebun kita, kampung kita dan kita mengusahakan tanah ayah saya. Apa pandangan Nazmi berkaitan dengan kontrak farming? Ia bergantung pada apa yang ROI yang kita perlukan lah. Apa yang kita nak. Kalau kita rasa kita perlukan benda tu konsisten, RM9 contohnya kalau kita kontrak dengan Nestle RM9 kita dapat, kita rasa benda tu cukup. Dan benda tu konsisten kita boleh dapat, terpulang pada pendapat masing-masing lah. Yang penting kita nak untung lah. Itulah kita nak untung, kita buat bisnes. Saya dah terbiasa dengan pertanian ni daripada kecil lagi, yang mana pada mulanya hanya sekadar untuk mengisi masa petang, berakhir dengan terminat. Bagi saya pertanian ni dia bukan hanya sekadar pekerjaan tapi dia lebih kepada satu bidang yang boleh menghasilkan pendapatan yang lumayan serta dia boleh menjamin bekalan makanan dan boleh memberi banyak manfaat kepada masyarakat. Kira dia terpilih top 6, akan nampak Muze beraksi setiap minggu di TikTok. Kan? So adakah anda bersedia untuk tiba-tiba jadi popular dan glamour? Oh, insyaAllah sedia. Sedia? Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Bawa pokok. So saya boleh duduk kan? Ya, terima kasih. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih juga kerana sudi menerima saya sebagai one of top 12 untuk AgroQuest Wira Keterjaminan Makanan hari ini. Sekarang ini saya nampak yang belum ada lagi ataupun kurang lagi keterlibatan wanita dalam sektor pertanian ni. Jadi saya rasa macam setiap kali saya bekerja, setiap kali saya tanam pokok, saya join kursus, mesti orang akan macam awak perempuan, mestilah saya perempuan, saya tak boleh tanam pokok ke? Apa yang kita boleh buat di peringkat kementerian ataupun di peringkat Jabatan Pertanian ke mana untuk menarik lebih ramai? Pada saya, macam saya lah perempuan kan, kita ni, yelah. Kadang-kadang orang rasa macam, pertanian ni kotor.
Tapi sepanjang saya bekerja dalam bidang pertanian, tak ada lah kotor mana. Lagi-lagi kita ada sistem hidroponik. Jadi mungkin bila kita mendedahkan inovasi-inovasi yang terkini, akan adalah keterlibatan wanita yang akan rasa macam okey, tak ada lah kotor sangat ke apa. Kita boleh apply Plant Factory. Nampak menonjol lah dari segi pengalaman apa semua kan. Tapi karisma dia kurang sikit. Ya, betul. Rasanya ada tak daripada 3 tu yang berpotensi untuk mara ke peringkat top 6 nanti? Ada juga perempuan yang lebih menyerlah daripada peserta lelaki tu. Boleh kira baik juga kita punya penyertaan tuan. Ada semua bangsa. Satu Malaysia. Betul. Melayu, Cina, India. Betul. Kan? Kita based on markah. Dan kita tengok apa markah dia orang tu top 3. Bukan kita pilih sebabkan bangsa ke apa. Tapi sebab markah dia. Tapi nampak penyertaan good, it's good. Semua bangsa lah. Maksudnya program AgroQuest ni inklusif lah. Ya, betul. Lelaki, perempuan, bangsa, semua bangsa. Okay. Cuma kena muda je masalahnya. Kalau tua saya dah masuk dah. Saya pun. Dah mengusahakan ada orang punya perniagaan dan maknanya diorang ni memang agropreneur muda. So memang saya seriously saya bangga. Saya kena puji syarikat produksi, kena promosi dia. Yang luar biasa. Dengan sokongan Kementerian Pertanian. Kita jumpa anda sebentar lagi. Ini dah lepas ujian pertama. Makna kata 6 daripada peserta AgroQuest daripada 12 ni akan pulang. Tapi kena ingat, anda telah pun menjadi Wira AgroQuest. Okey? Dah bersedia? Bismillah. Nama yang pertama, Ainun Ashikin Muhammad Fauzi. Tahniah Ainun. Yang kedua, Muhammad Al-Ahnam. Muhammad Ruslan. Tahniah anak. Tahniah. Seterusnya, yang ketiga, Muhammad Najmi Muhammad Yusof. Tahniah Najmi. Yang keempat, Muhammad Faris Aiman Marzuki. Tahniah Aiman. Kita tinggal 2 saja lagi. 2 yang terakhir, Nur Izzati binti Muhammad Said. Silakan Izzati. Dan yang terakhir, yang paling handsome, Srinath, anak lelaki Arunda. Tahniah. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada ke-6 wira akan ke peringkat seterusnya. Ingat saya katakan tadi, anda telah menjadi wira AgroQuest. Anda dah bersedia untuk cabaran seterusnya? Ya, bersedia. Betul? Semangat? Ya. Yakin Baik, kita akan ke cabaran seterusnya bersama dengan 6 wira AgroQuest dengan 13 misi meneroka dunia pertanian moden. Nantikan. AgroQuest, wira keterjaminan makanan. Baik, wira-wira AgroQuest. Tahniah sekali, anda telah berjaya saringan yang pertama. Tapi ini adalah cabaran yang pertama. Dan cabaran ni yang akan menentukan anda untuk dapat RM10,000 final nanti atau tidak. Dan cabaran ni juga saya akan pastikan anda akan mencipta musuh baru. Okey, semua petani kan? Takkan tak tahu pasal salad kan? Tak tahu. Tak tahu? Okey, tak apa. Cabaran yang pertama ni senang. First kali, anda kena tutup mata. Okey, tutup mata. Lepas tu yang ada macam bag pickleball kat depan ni, dia ada betul salah. Saya akan pilih mana satu salad dengan keadaan mata tertutup tu, bagi anda rasa. Lepas tu, contoh macam saya cakap, yang ni salad jenis apa, anda akan kali betul atau salah. Sebenarnya tu boleh jadi betul atau boleh jadi salah atau sebaliknya. Okey, dan untuk cabaran pertama ni saya akan kunyah dan saya akan suap dalam. Bersedia Okey, yang pertama sekarang sila tutup mata anda semua. Yang jawab paling banyak betul, markah paling tinggi tu, dia akan ada kelebihan untuk pilih ahli kumpulan yang lepas. Biasalah dekat AgroQuest ni kita akan uji fizikal, mental, bukan tutup mulut. Dah terbalik. Terbalik. Oh, mana? Fizikal, mental, keusahawanan dan personality anda. Kita tengok
Okey, kau jangan intai-intai Sini. Boleh tutup tak? Kau tutup betul-betul Okay. Alright Tak apa, saya akan buka. Oi, bunyi Okey. surprise ni. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Nak petik ke, nak dengar ke, up to you. Okey. Tapi ni boleh petik sikit. Nak rasa ke apa kan? Ya. Kau jangan petik aku pula. Okey, rasa dulu nanti okey. Okey. Okey, dengar dulu. Bau. Okey. Okey. Petik. Kau nak rasa kan? Okey, Seri. Okey. Dengar tu macam boleh tahu kan? Macam air. Okey, boleh petik. Awak ni yang tengok Saya tak puas hati dengan awak. Cik. Alah berlakon mana? Dia buat tak nampak. Okey, pas. Okey Dah puas hati Puas hati? Okey. Zati puas hati? Puas hati Okey, makan. Nak rasa kan? Kalau dah ready untuk teka apakah jenis salad ni bagi tahu. Ready semua? Yeah. Tak, kita tunggu Hanaf. Tak apa, kita bagi can. Ni tak tutup mata pun tak tahu ni. Ready Zati? Ready. Semua ready Okey. Jawapan yang saya katakan ni bagi contoh salad ni adalah butterhead. Betul atau salah? Butterhead. Ni betul ke salah? Itu salah. Salah. Okey. Alright. Confirm Baik, saya akan reveal jawapannya. Ya. Siapa rasa dia jawab betul? Semua mesti rasa dia jawab betul kan? Yes. Okey. Tadi saya cakap butterhead kan? Jawapan yang sebenarnya adalah lettuce. Okey. Cik. Dia tahu tu dia jawab salah So dekat sini yang jawab salah ni seorang je lah. Siapa dia tu? Siapa? Cik, dia pandang orang lain pun tu. Okey, okey. Dia tak nampak. Okey, salad seterusnya. Rasa dulu. Dah ready Yang ni saya akan tenyih pakai tangan saya. Jangan. Sampai dia rasa ada masing-masing peluh saya sikit. Okey. Okey. Silakan. Belum lagi Aman, saya tak sebut lagi apa dia. Awak betul-betul raba ni Betul-betul layan ni. Anak. Layan. Okey, dah. Dah ready Dah. Okey. Adakah ia sejenis salad yang bernama curly? Dah sedia untuk jawapannya? Dah. Mantap. Jawapannya adalah betul. Tadi adalah salad curly. Apa yang yes-nya? Aiman, awak jawab salah tadi. So setakat ni awak tak ada markah lagi. Okey, itu pusingan kedua. Pusingan ketiga, seterusnya. Okey. Silakan. Okey. Oh, dia masih kunyah lagi yang keli tadi. Kena minum air ni. Dia punya bau tu. Macam cium perfume. Okey, dah bersedia Zati? Ahnaf setakat ni tak rasa. Okey. Jawapan yang saya berikan adalah iceberg. Betul atau salah? Iceberg. Iceberg. Oh, iceberg kan. Betul atau salah? Macam tak sejuk. Dah jawab. Dah? Tunggu angkat Okey, Sri dah confirm Ya, betul. Okey. Jawapannya adalah oak leaf. Ya. Saya kata salah lah tadi. Oh, mau tak makan? Tak makan apa? Ready Ini kopet. Wira Agrocast ni. Okey, silakan. Okey. Kita macam kambing. Tak kambing ada lauk. Baik, Sri. Dia cuit satu-satu kan. Sila, Aiman. Saya abang pilih dia pekan. Abang pi lah. Saya bukan tahu. Okey, Najmi. Mana? Okey. Apa yang baik-baik ni? Okey, keras Anah. Dia ambil sejambak tu, banyak tu. Oi, apa ni? Jawapannya adalah romaine. Betul atau salah? Betul atau salah? Jawapannya adalah betul. Seorang dia jawab betul. Zati. Alamak. Zati power lah. Okey. Man, Tebakkan je semua salong kan? setakat ini salah. Ya. Najmi. Betul-betul dia raba semua ni Anah. Bunyi crunchy Dia punya crunchy Crunchy. Dah bersedia? Jawapannya
keli. Saya ulang balik yang tadi. Waduh. So jawapannya adalah bukan ni lah. Bukan letters lah. Jawapannya keli. Yang tu salah betul. Awak jawab. Okey. Apa? Silakan. Seri. Dah bercampur rasa ni. Cik. Silakan. Saya dah Ni ambil, tadi? saya dah makan banyak sangat dah. Ini second last. Okey. Second last. Kan ni yang ke-5 kan? Second last. Ni sama juga repeat eh? Mana boleh tahu? Tanya. Yang rasa macam chewing gum kan? Macam chewing gum Ya betul, sebenarnya chewing gum tak ada. Yes. Ni last ni ke? lagi. Ni last ke ni? Ada lagi satu. Butterhead. Betul atau salah? Betul. Kosong. Mana tu? Okey Okey, semua dah jawab. Benar. Ia adalah sejenis butterhead. Betul kan? Betul. Kan? Betul kan? Okey. Okey, yang terakhir Last. Yang terakhir. Setakat ni saya tak tahu lagi siapa markah paling tinggi. Saya. Ha? Yang terakhir. Tapi power lah. Orang boleh tahu. Kan? Sini. Power. Kalau ada briefing, okey juga tadi. Itu briefing tu. Ini apa bentuk? Apa benda? Okey, Najmi. Woi. Apa ni? Kau jangan raba tangan aku. Kena suruh saya kunyah dulu. Okey, last one Okey dah. Settle untuk hari ni. Dia adalah sejenis iceberg. Jawapannya adalah salah. Sebab ia adalah sejenis oak leaf. Okey, baik. Alhamdulillah kita dah settle untuk cabaran pertama dan ini yang akan menentukan anda akan bermusuh dengan siapa dan siapa yang markah paling tinggi nanti ada apa kelebihan untuk pilih grup anda nanti. Okey, baik. Boleh buka mata sekarang? Loh. Wah, bagus dapat. Mantap. Okay, baik, kita nak tengok markah-markah Sebentar Kita tunggu kira jap. Susah. Susah Semua rasa sama. Semua rasa sama adalah pahit sikit. Tapi susah nak beza lah. Jual balik. Makan. Tapi you guys semua makan sayur kan? Itulah Jangan bazir. Kita makan sekarang. Makan. Baik, kita dah ada markah untuk cabaran yang pertama yang akan membawa anda untuk 10,000 nanti. Jangan pernah enteng Daripada awal ni kena skor lah sebenarnya. Markah tertinggi jatuh kepada Ahnaf. Enam markah. Satu je salah. Kita ada 3 orang. Najmi, Sri dan juga Izzati. Okey. Ainul tempat yang ketiga. Tapi okeylah kan. Dan yang paling power semestinya Aiman. Tahniah Aiman. So okeylah, maknanya Ahnaf saja yang akan ada kelebihan untuk memilih. Anda diberi kelebihan untuk memilih pasukan anda sekarang. 2 orang. Oh, 2 orang? 2 orang. Boleh campur perempuan lelaki? Okay. Up to you. Itu awak punya kelebihan. Saya tak boleh halang. Kalau abang nak ambil saya pun boleh. Boleh tak? Ambil yang bau ni. Najmi, okey. Najmi. Okey, ambil lah tuan pun babi nampak. Balance sikit kan? Itulah hujung. Okey, Zati. Okey, silakan Zati. Baik. Kumpulan Ahnaf dan juga kumpulan Aiman. Oh, Aiman pun. Aku nak jadi hero, aku nak jadi leader. Tak apa, dah nampak lah awak punya semangat Prepare your mind, your physical untuk cabaran seterusnya. 6 wira 13 misi meneroka dunia pertanian moden di AgroQuest. Okay guys, untuk dinner malam ni special, kita habiskan salad yang korang makan tadi. Ambil. Serius Jadi. Makan. Yang mana keli tadi? Keli mana keli? Hari ni cabaran dia, anda kena tangkap ikan.
kami nak letak nama Jerung. Order ni boleh duduk lepak-lepak main handphone eh. Ilallah. Weh, pelanggar tu pelanggar. Ni. Sri.